Sesiapa yang memberi makanan berbuka puasa untuk orang berbuka, tak kira miskin ataupun kaya, maka dia mendapat pahala seperti seorang berpuasa. Pahala puasa ni Allah rahsia. Besarnya pahala berpuasa Ramadan Allah rahsiakan. Nanti di mahsyar kita tengok. Subhanallah. Hampir semua surau mereka anjurkan berbuka puasa. Tuan-tuan boleh pusing 20 surau, setiap surau dia letak duit. Ya Allah, RM1 je dia ada. RM1 dia pusing 20 surau. Ya Allah, aku niatkan ini untuk berbuka puasa sepanjang Ramadan. Ikut kemampuan. Kalau pergi bazar Ramadan boleh habis RM80, kenapa kat surau bagi RM5? Kamu nak hidup di dunia ke nak hidup di akhirat? Ikut kemampuan, dan Allah Maha mengetahui kemampuan masing-masing. Allah tahu kemampuan. Allah Maha mengetahui. Setiap daun yang gugur pun Allah tahu di mana daun itu gugur, bila daun itu gugur, berapa lama masa dia ambil untuk dia gugur. Lebih-lebih lagi Allah tahu ketika kamu masukkan duit ke dalam tabung Ihya Ramadan, berapa kemampuan kamu. Kamu gaji 40,000 sebulan, kamu masuk RM5, tak balu ya.